Jangan kamu melampau-lampau puji aku. Tak boleh puji Nabi. Sedangkan Nabi orang maksum. Allah lagi puji, kita tak boleh puji. Ada setengah-setengah orang kita ambil hadis tu, buat dalil kata tak boleh puji Nabi. Hak dilarang hadis tu, jangan kamu melampau-lampau puji aku seperti bahawa telah melampau-lampau oleh orang Nasara puji Isa. Bagaimana mereka puji Isa? Yesus. Allah. Tengok tu. Agak Isa naik pakai Allah. Isa ialah Tuhan. Oh, itu lampau tu. Jangan kamu puji aku melampaui begitu. Isa anak Allah. Melampau tu. Hanya Isa hamba Allah dan Rasulnya. Aku pun begitu. Hamba Allah dan Rasulnya. Kamu nak puji, jangan melampau. Kau Rasulullah ni adalah anak Allah. Tu jangan. Itu melebihi. Data setengah-setengah saudara kita ambil hadis itu buat dalil kata tak boleh memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tak boleh. Dia kata anta iksir. Maknanya begitu. Itu keliru. Ini dengan kita mengaji mudah-mudahan keliru, mudah-mudahan hilang keliru.